Jam. Tekan subscribe, lepas tu tekan button ni loceng. Ting tong. Ni Abang Rizul. Jadi, let's go. Oh, macam mana? Wow. Itu ATV siapa tu? Ni TV kita ni. ATV kita ni ke basikal mak aku. Basikal mak aku. Ni ATV kita. Dia tengah mengarik tu. Alang-alang je kita tengok. Itulah mak aku tu itulah mak aku. Jom kita tengok behind the screen ni. Korang tak pernah jumpa kan? Dekat vlog ni lah kita jumpa. Wait. Buat apa tu? Itulah mak aku guys. Jom. Itulah mak aku. Ni apa Ray footage. Keluarlah Mr. Manager. Ray footage guys. Jarang-jarang ni korang nak tengok ni, nak jumpa ni. Nampak? Ni mak aku ni. Bukan main. Mana masuk mak? Oh tu masuk. Tak nampak. Masuk dekat sana. Jom kita tengok lah. Angkat Zul. Angkat ke? Ke sini. Sekali-sekala buat kerja Rizul. Macam ni lah. Ni behind the scene. Nanti kita buat satu lagi special vlog how to mengarit. Nampak ni behind the scene. Yang korang nampak yang kambing makan sedap-sedap tu, inilah puncanya. Inilah datangnya. Bukan benda senang. Jom kita nak tengok masuk pula. Masuk sebelah sana. Tu masuk. Oh, rata. Rata. Bersih terus kawasan ni. Masuk bantai. Mansur, buat apa tu? Sekejap tu, dia dah tepuk-tepukkan rumput sini. Dia tumpuk rumput sini. Buat remote sini. Kenapa tu? Ni bukan skateboard. Bukan skateboard. Tak tahu tak tahu goreng lah. Ni hasilnya. Ni Mansur kita. So, Mr. Manager. So, apa pendapat anda tentang proses mengambil rumput ataupun mengarit rumput ni? Mengarit rumput ni bukan senang ya. Kita nak angkat tu pun dia menyebabkan tangan kita luka-luka. Betul, itu. Nampak ada luka. Sekali dia angkat. Dah terasa dia punya ni. Kan? Berkali-kali lemah. Ni adalah basikal yang digunakan oleh mak aku. Tengok cara dia. Jom kita pergi dekat sikit. Kita tengok macam mana Masuk buat. Ni memang no cut guys. No cut ni. Tunjuk dekat korang. Melia pelet. Maksudnya melia tali rambut lah. Ni caranya. Ni cara mengarit kalau korang nak tengok. Macam ni cara mengarit. Bukan semua orang boleh buat, nampak? Sabit-sabitnya rumput tu. Ni namanya mengarit, nampak? Bukan semua orang boleh buat. Nampak? Nampak apa tu? Yang mudah. Itulah, dah leka. Okay. Itu dia. So, besok kita buat special content mengarit saja. Jangan tanya yang mesti tak buat. Saya juru kabel. Mengarit saja. So sebab kalau korang nak tahu, kawasan ni sebenarnya sebelum ni tu. Ni rumput-rumput semua ni. Ni macam ni tadi. Kawasan ni semuanya. Tapi Mansur datang, dia ditebasnya semua jadi rata tempat ni. Ini orang kata Yakjud dan Makjud. Kalau datang dia meratakan bumi. Inilah macam bila. Okey, jom kita sambung perjalanan kita. Nak pergi mana? Lalu bawah.
Kita nak pergi ke satu tempat yang menarik. Kita nak cari barang-barang mainan untuk kambing, taska kambing. Mantap. Sepatutnya siapa yang pegang kamera sepatutnya? Boy. Balik. Terbalik. Oh, sekali lagi, kita nak pergi mana? Kita nak pergi beli mainan. Nak pergi beli barang mainan untuk kita punya taska kambing kita. Apa bisa menagar aku? Dekat mana? Dekat. Adalah. Jom. Boleh edit tak? Guna macam perempuan. Boleh. Oh. Daripada sana? Ulang boleh. Ulang boleh. Nanti kau edit. Tak payah ni. Oh, ni kira tutup tadi. Alah, aku miss. Ni kira masuk tadi. Nanti kau edit, aku lompat. Lompat. Sok macam tu. Boleh buat? Nak berpusing kepala atas ke kaki atas? Kita buat thumbs up macam Jackie Chan macam buat. Oh, okey. Okey, sekarang Ulang. Sok. Apa? Dia borak-borak pula. Okey. Macam tu. Kehebatan dia. Harap-harap lah dia waktu edit tu nampak macam tu.